Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my baking channel. Siapa peminat makan pau? Okey, kali ni saya nak kongsikan satu resipi pau yang simple, iaitu pau pandan dengan inti kelapa. Tekstur pau pandan kelapa ni sangat lembut dan gebu dengan menggunakan jus pandan segar dan tanpa menggunakan sebarang pelembut. Kalau nak tahu macam mana cara nak menghasilkan pau yang lembut dan tidak mengecut selepas dikukus, sila tonton video sampai habis. Untuk membuat inti kelapa, mula-mula kita masukkan 120 gram gula merah atau gula melaka ke dalam periuk. Tambahkan gula pasir halus atau gula pasir biasa, 1/4 sudu teh garam dan 180 ml air. Kita akan panaskan bahan-bahan ni sehingga gula larut sepenuhnya. Selepas tu kita ketepikan dan di dalam kuali masukkan 300 gram kelapa parut yang bahagian putih sahaja. Tapis air gula yang kita dah masak tadi ke dalam kelapa parut dan masukkan 2 helai daun pandan. Kita akan masak dengan api sederhana sehingga agak pekat. Bila dah agak pekat, boleh tambahkan 1/2 sudu besar tepung gandum. Tepung gandum ni tujuan dia supaya inti tidak berderai dan mudah untuk dimasukkan ke dalam pau. Kita akan masak sehingga inti ni garing. Bila dah garing, bolehlah sejukkan sepenuhnya sebelum kita gunakan. Kemudian kita siapkan jus pandan. Kisarkan 280 ml air dengan 8 helai daun pandan yang telah dipotong pendek. Bila dah kisar, kita akan tapis dan kita akan ambil jusnya sahaja. Kita akan guna dalam 250 ml saja jus pandan. Kalau nak lebih pekat, boleh tambahkan sedikit pewarna hijau dan masukkan ke dalam mangkuk pengadun. Tambahkan 2 sudu teh yeast kering segera. Masukkan gula pasir halus dan kita akan uis sebati bahan-bahan ni. Selepas tu bolehlah masukkan tepung pau 500 gram. Tambahkan 1/2 sudu teh baking powder. Masukkan garam dan kita akan adun sebati menggunakan spatula dahulu. Saya akan uli menggunakan hand mixer sehingga terbentuk dough kasar. Untuk membuat pau, dough tidak boleh terlalu lembik. Ini untuk memastikan pau tidak mengerikut atau mengecut selepas dikukus. Lepas tu bolehlah masukkan minyak sayuran ataupun minyak masak dan kita uli hingga dough menjadi agak lembut. Bila dough dah lembut dan tidak berderai, uli sebentar pakai tangan dan kita akan bulatkan dough. Masukkan dough semula ke dalam mangkuk pengadun dan tutup mangkuk pengadun dengan cling wrap ataupun tuala lembat dan kita akan rehatkan dalam 1 jam sehingga 2 kali ganda saiz asal. Selepas 1 jam, dough saya pun dah mengembang 2 kali ganda. Kita akan pindahkan dough ni ke atas meja kerja ataupun papan bencana yang kita tabur sedikit tepung gandum supaya tak melekat. Tekan-tekan permukaan dough untuk mengeluarkan gas di dalam dough dan kita akan bentukkan dough memanjang. Saya akan uli sebentar dough ni supaya menjadi lebih lembut. Usahakan untuk menguli dough dalam satu arah saja macam yang saya tunjuk dalam video. Bila dah siap, bolehlah bentukkan dough memanjang dan kita akan bahagikan dough ni kepada beberapa bahagian. Cara saya bahagikan dough anda boleh tengok dalam video. Saya bahagikan dough kepada 16 bahagian. Berat satu bahagian anggaran 53 gram. Kalau nak lebih tepat, anda boleh timbang. Kemudian kita akan rounding setiap bahagian dough. Rounding sampai permukaan dough menjadi rata. Dan kita akan susunkan berbola dough tadi di atas papan kerja atau permukaan yang telah ditabur sedikit tepung. Kita akan rehatkan dalam 10 ke 15 minit sebelum kita masukkan inti. Selepas 15 minit, ambil berbola dough yang pertama. Kita akan canai bentuk bulat. Bahagian tepi tu kita akan canai lebih nipis, bahagian tengah lebih tebal. Pusingkan dough sewaktu proses mencanai untuk memastikan bahagian sisi dough mempunyai ketebalan yang sama. Bila dah siap, bolehlah masukkan inti kelapa secukupnya. Kemudian bolehlah tutupkan dough supaya inti tidak terkeluar.
Anda boleh guna cara yang seperti saya tunjuk dalam video ataupun lipatkan dough ke bawah. Jadi bahagian lipatan tu di bawah. Untuk cara yang saya buat ni, lipatan dough akan berada di bahagian atas. Picitkan bahagian tengah dough dengan rapat supaya inti tak terkeluar dan juga supaya lipatan dough tidak terbuka setelah dikukus. Lepas tu bolehlah siapkan kertas pembakar ataupun daun pisang yang telah dipotong kecil dan letakkan dough di atasnya. Saya akan proofing dough di dalam pengukus. Bila dah siap, tutupkan dough dan kita akan proofing atau rehatkan 20 ke 30 minit sebelum dikukus. Didihkan air secukupnya di dalam pengukus dan bila air telah mendidih, kita akan kukus pau dengan api sederhana selama 15 ke 20 minit. Jangan lupa penutup pengukus kita balut dengan kain tebal supaya wap air tidak menitik di atas pau. Bila mengukus pau, gunakan api sederhana supaya wap air yang terhasil tidak terlalu banyak, supaya potensi untuk jatuh ke atas pau tu lebih rendah. Pau yang dah dikukus bolehlah hidang ketika masih panas. Anda boleh tengok tekstur pau tu lembut sangat macam kapas walaupun tak pakai sebarang pelembut. Okey, itu saja untuk kali ni. Thanks for watching.